Assalamualaikum kawan-kawan. Jom kita buat sup sayur telur. Saya menggunakan 4 biji telur ayam. Okey, sup ni saya nak masakkan untuk cucu. Jadi cucu boleh makan. Jadi kita tak perlu letak cili. Okey, kawan-kawan bolehlah kalau nak letak cili besar berwarna merah ya, ataupun cili akar ke, nak letak cili api ke, terpulang. Mula-mula kita tumis bawang putih, bawang besar ataupun bawang merah. Dah kekuningan, masukkan air. Kemudian kita masukkan bunga kobis, lobak merah dan batang sayur sawi. Dah mendidih agak-agak lagi sedikit, baru kita masukkan brokoli dan daun sawi. Okey, kita asingkan ke tepi, kali-kali ke tepi. Kemudian saya nak tuangkan telur tadi. Okey, apabila kita dah tuang telur ni, jangan dikacau ya. Okey, kita masukkan serbuk perasa dan juga garam. Okey, agak-agak telur tu dah masak, hampir masak, kita bolehlah masukkan daun sup. Okey, ini telur ni dah masak ya. Kita jangan terlampau kacau. Kalau kacau nanti telur dia tidak terbentuk. Dia pecah dan juga hancur. Okey, menu kita dah pun siap.